warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila tibanya bulan Ramadan, kita tahu ini bukan bulan biasa. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang bermaksud, bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan tentang petunjuk dan pembeza antara yang benar dan yang batil. Al-Quran tidak diturunkan pada bulan lain, tetapi Allah memilih bulan Ramadan, tanda kemuliaannya. Hadirin yang dikasihi, Al-Quran bukan sekadar bacaan di bibir, tetapi penawar bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Yang bermaksud, ketahuilah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Dan mengingati Allah yang paling agung adalah melalui Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat dengan Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina tilqahu Jibril fayudarisuhul Quran." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, dan baginda menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan ketika Jibril menemui baginda lalu bertadarus Al-Quran bersama baginda. Inilah contoh terbaik untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah, hidupkan Ramadan dengan Al-Quran melalui 3 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha." Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan digandakan 10. Yang kedua, memahami dan mentadabbur Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi afqaliha." Yang bermaksud, maka tidakkah mereka mentadabbur Al-Quran atau hati mereka telah terkunci? Yang ketiga, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Hadirin sekalian, Ramadan ini mungkin Ramadan terakhir kita. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Allahumma ja'al Qur'an rabi'a qulubana wa nur sudurana wa jala'u ahzanina wa qaiduna ilal jannah.
Ya Allah, jadikan Al-Quran penenang hati kami, cahaya dada kami, penghapus kesedihan kami, dan pemimpin kami menuju syurga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.